Kenapa? Ibarat gadang mah. Atau ibarat yang pertama dah 10 malam dah. Sudah tu, nak dola. Ini yatim dah ya. Bunyi yatim nak apa? Kalau nak ada yatim di kampung awak, cari keluar. Ya. Seandainya nak ada yatim di siku tu ya mujuna nasi masiko mah. Sebelum beli barakah. Anak suara. Kok ya ini yatim itu doa kan? Iya. Ayo alum balik barakal lah. Ukuran kini dari SMP ke bawah lah. SMA kadang-kadang tu anak-anak kini kadang capek beli barakahnya. Kita minimal kita ambil standar dari SMP ke bawah. Kita cari anak yatim. Seandainya nak ada di kampung awak, cari keluar mak. Kalau nak ada anak yatim di orang sikoko, orang mujune orang berusi mah. Batin nak ada nak nyando juga. Melaki ni sadonya. Oh ayo ya, janda tua namanya nak. Lah selanjutnya, cia mak, catat lelok. Saya nak lupa beko cari di YouTube ya. Cari abu di YouTube di channel Malin Sati. Tu ada ambo dalam. Kalau nak pengen mana mak mencari ambo, iu ambo je isinya di channel ambo cari di Starlet Channel. Ndak mau pemirsa itu sini channel ambo YouTube ambo Starlet Channel. Tu ambo je isi ceramah dia mak bagai macam tu. Tapi ni sebelum Arab kau dulu masuk lera ambo lah mulai hari kau ada masuk ceramah Malay mereka ceramah medit Malay lah. Saya dulang ni tentu maksudnya. Saya dulang sembuh isi mak. Alah, kalau saya ada yang ragu mereka cari si YouTube 2 hari yang kemukonya di editnya dia engkau. Nah, ibadah yang nomor 2. Bu, waman tasaddaqa fihi. Siapa orang yang bersedekah di 10 Muharram, tidak ditentukan berapa nilai sedekahnya. 10.000, 20.000, 100.000, 3 juta mati terserah. Yang penting bersedekah. 1.000 jadi juga paling ikhlas. Pakaan nama lam yatrud sa'ilan ila aqtahu. Apa soal mak? Wa man tasaddaqa fihi, siapa orang yang bersedekah di 10 Muharram, pakaan nama lam yatrud sa'ilan ila aqtahu. Seakan-akan orang kolah menyedekahi seluruh orang nama minta dari dunia lah. Di masyarakat awak 10 Muharram nanti barang mampu awak seolah-olah lama dia sedekah seluruh orang yang meminta dari dunia lah. Lihat dulu orang meminta dari seluruh dunia pakak gobak lawak dia sedekah. Alah tagi lepas orang minta sedekah sadoi. Alun gede dah. Kami kadang-kadang tiba pakai pada maghrib. Assalamualaikum mau laki ya. Alun tentu pakai minta ini minta maaf lu. Aku masih kayak perlu dulu bang. Alun ini mah pakai tiba kadang nak pakai kia. Kalau kia tu nanti nanah lah pak. Hanya pakai, pakai. Allah maaf pakai. Tahun cang nampak kini ya. Apa tu? Pemaneh jaguang nak do, semacam nak do mau pakai. Aku lu mangas Assalamualaikum. Mau kia? Alun ni malah kia yang kecil. Apa? Alun seluruhnya orang yang meminta wajib di dunia boleh loh. Banyak mungkin yang tertinggal. Payu ke batu sangka, payu ke badan panjang, mak nampak orang cacat dawa mau soso lututnya di aspal. Mau soso ikuinya mak apa berjalan di aspal, ndak tanya dawa masyarakat gak sibuk piar. Seandainya anak dia lah mau dikuah baralah kai buati dia ndak terbayang dawa dok. Malah dawa banci menjadi orang macam itu. Banyak orang apa-apa. Orang kini kadang-kadang meminta koran dah go, dah ulia meminta-minta go. Islam tu tinggi. Al-Islamu yu'lu wa la yu'la alai. Islam ko adalah agama yang tinggi. Meminta tu rendah. Dah ulia wak minta-minta lu. Itu kecewang kini. Padahal Nabi mengecehan. Seandainya tiba orang ke rumah awak, pak memintanya ke awak, meminta sedekahnya ke rumah awak dengan kuda yang pantas. Kalau ukuran zaman kini ni Pajero dia tiba pak. Itu kalau menjadi kan seandainya datang orang ke rumahmu meminta-minta, datangnya dengan kuda yang pantas. Itunya kuda mang.
Kalau zaman kini Pak, nila Pajero mah mangalaso di paga tit gitu. Kecawa mantan jakai. Mantan jakai orang ngendan. Kironyo mak ni minta serakah. Nang kece Nabi agih. Walaupun orang kayu na datang ke rumah, pergi meminta agih kece Nabi. Yang mana? Aku gini lama orang mengecen dia lian hadis. Ini tu minta aku dah. Rendah ada Islam ku tinggi. Kalau mak dia ayah aja membi hadisnya. Maratin hadis kan? Hadis tu Nabi punya mak, tapi nyo maratin sepawinya nya. Jadi tu mama. Ya nak? Yadil subla khairum ya. Yadil ula khairum min subla. Tangan di atas itu lebih lancar daripada tangan di bawah. Itu pasti. Namanya gih menimut lancak namanya gih. Ana sekali sekali Pak supaya lancak lo disko yadil ula khairum min subla. Tangan di atas itu lebih lancar daripada tangan yang di bawah. Sekali-sekali nama dia ku pindah lo ke teh. Emang kau panjang je. Aduh apa-apa gue kayak orang kampung gue dong kampung bonya sekolah tu bola. Ni musabinya Pak. Angkuh kainyo je nya. Ko tangannya mau deko panjang je ndak pernah nama deko dah. Sekali-sekali tangan nama deko pindah lo kateh. Memang jadi pihak yang memberi ya Pak. Mantang awak ko menerima kepanjangan sekali awak magiah lo. Supaya nancak lo tangan di bawah aku pindah lo ni kateh sekali. Aku lah mama aja papa. Bukan artian melarang awak minta-minta. Ya nak? Kalau apalagi anak pesantren Pak. Anak pesantren tu minta-minta sedekah tu untuk guna mengaji gunanya. Ambo je lah contohnya. Ambo 5 tahun minta sedekah dulu Pak. Kau ngaji pernah magik. Di balik Balimbiang kau pernah magik dah. Pesantren di Anwar. Di Sinan gua mengaji. Ada kan kampus tu? Jadi Bang, untuk menyambung biaya mengaji perlu meminta keranggai ke kampung. Baiklah masyarakat minta masyarakat Kalintau, ke Sungayang. Dapat balik 10 liter, 5 liter jual jadi piti. Pemeli lado, pemeli sambal. Kalau lewat lebih je balik ke Caguang. Itulah gunanya mama. Jadi orang meminta masyarakat pesantren itu adalah untuk biayanya menuntut ilmu di pesantren. Cile masyarakat kau makna paling gadang palunya kasih ya. Adalah kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masyarakat mama ambo kau orang kampung besok. Beradi dia palu itu nalah 10. Masyarakat mama ambo ya papa ambo ke keluarga awak. Naman saiknya. Keluarga awak dia awak kakak awak tapi nyo saperiu ada awak dah. Nyo melarat nampak ada awak pada zaki berserka awak kenyo. Berapa nilainya? 70. Kini ku ada orang menuntut ilmu agama di pesantren. Nyopai lu ke rumah awak mantan seraka mama. Awak disuruhnya ke serugo mah. Ukuran awak mantan ke pesantren tu mah. Kini nyobai berjalan kaki ku mah awak. Buntuang sebenarnya mak. Orang pakai-pakai itu masuk ke kampung-kampung awak. Mana buntuang? Mana nilainya mak bersedekah kepada orang yang sedang menuntut agama Islam. Iaitunya 700 nilainya. Bayanglah. Masyarakat orang kampung besoknya 10 pentennya. Masyarakat awak ke keluarga awak yang tidak serumah awak 70. Masyarakat awak kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama 700 nilai. Kini dan 700 itu mak diantar lo ke bayi. Ambil rumahnya. Cuba berkiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar berkiah minta sedekah. Kenapa tu berkiah untuk bayar mengaji, beli kisah ruang, beli kitab. Pemilah dom boleh tukai. Tersasak mak kerapui dia ambil ke balik 3 liter padik. Yo dia tempuan pakai wak yo bagi lah je. 2 mai pulang pakai lah mana pulang lah je. Jadi mama aja papa nak kau dapat pakai tu nak panik nanya lah nak. Cuma pak 5 liter lah mah pulang lagi ya. Iwa diantarnya palu ke rumah wa malan watulak. Malah awak kata-katui. Makanya jangan kamu mencerca sedekahmu.
Orang minta sedekah orang tua caca juga kata-kata. Awagian yang piti kini yang munculnya kata-kata mama aja papa. Paling benci Allah dan Rasul kepada orang yang mencerca orang-orang miskin, kemudian dia piti. Ini dia pilih caca lu. Oh saya dulu bu, masai 5 tahun, anjingnya dah pendek kawan. Butir apa lagi dia? Buntir baru seperempat siu gua. Kira lah penyanyi tiga kue, mengabui dari pak. Dia mati ketakuan, tak tahu tak labui. Lagi mak, anjing kau awak tak labui, sakau dia betul lagi. Anjingnya kalau lagi sang kencang ni kaja terus. Cuba lalu dua, aja mengabui lagi kelakang tu. Asal kau betul mati dia pun betul berjaga aja. Awak tak labui mak. Jadi mama ada papa bagai macam nasi. Pangku lagi orang lintau tu. Lintau kia. Waalaikumsalam. Nunggu tahu kia ya. Sagapuk kepada nang. Boleh. Kita minta sedekah juga juang kau tajak jangan. Musawala lah mana orang. Tiang murah je bertiga. Aku pangku lah Bakuli je ni. Orang ngoi bentia banyak. Itu mai bentia apa? Teman lah, tajak tinggi, buntir ke tinggi je. Macam apa ya? Itulah model muntah sedekah mamasai. Jadi gini kau jawab, siapa orang wa man tasaddaqa fihi faka'anna ma lam yatrud sa'ilan ila aqtahu. Siapa orang yang bersedekah di sebelum Muharram seolah-olah ndak meninggalkan orang-orang yang meminta di atas duniaku keseluruhannya. Lihat dua orang meminta lai lawak agi sedekah sadonyo. Sadunia pakaknya papa. Aduh. Surah tu Bismillahirrahmanirrahim. Man arsyada fihi dolan malaullahu qalbahu nuro. Siapa orang yang menunjuki orang sesat di 10 Muharram. Sasik ko macam mak. Ado sasik panganang. Ado sasik pengajian. Ado sasik pengamalan. Ado sasik idui. Ado sasik jalan. Di sebelum Muharram ibu bapa seluruh orang yang sesat kita tunjuki. Ku anak awak nama dah semayang namu ayu wang semayang lang lai. Dah kalau mau duit aku yu wang kematian kini nak aku aja 6 tempeang. Ku rasa sesat namanya kau. Sebelum Muharram lagi petunjuk. Mudah-mudahan dengan kebesaran Muharram ibu bapa, ayah awak, anak awak, mandi awak segala macam lah. Di kebesaran sebelum Muharram tu Pak Bu turun hidayah hatinya. Apa namanya? Menunjuki orang sesat. Nah, jadi kau maja-aja anak nama dare mama, adik nang kerengkang, cucu nang kerentang kura. Ini banyak anak-anak kau nama Panyaba guru tu hari ni. Kalau ambo pak betul dua ke kiri. Ya. Ambo ko ditawarkan ulang tu jadi guru TPA. Di mau juta sebulan ku nak mau boleh. Pak. Oh pak. Ditawarnya orang bobo. Biar le mau biar maja tunggu anak TPA ga 20 gang. Berapa gaji 5 juta nak mau boleh. Bang kena mau mana kalau mau dah. Bang kena telur mana. Kini guru-guru kini sangat penyabarnya. Bisanya menghadapi. Kalau boleh mah dapat tunduk ke kini. Pak. Ayo mau selalu guru tu pihak ini. Misalnya sabar anak-anak pada madang. Kaji terujo, munyi telingo kawan terujo. Kisah kawan megang jo. Nah, jadi ibu bapak orang yang menunjuki orang sesat di 10 Muharram, autuanya malaullahu qalbahu nuro. Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Jadi hati awakku akan penuh dengan cahaya, Pak. Apabila kita menunjuki orang-orang sesat di 10 Muharram, Allah akan penuhi hati kita dengan cahaya. You baca you hati awak. Kalau hati sudah bercahaya, Pak, memancar ke mungkuaunya. Kalau cahaya hati yang lama nembak ke mungku, Pak, senang hati orang mencaliak.
bantuan dah barat tapi tak puye metu memandang. Aku nan cayo hati pak. Buat lah aku mau untuk mengutuk je orang macam liat. Kau gagah na lainnya ganteng cantik jadi tanah tapi hati busuak mengutuk kalangan celik kawan. Iba cayo hati kau pak senang orang macam celik wajah awak walaupun awak nak gagah. Ni papa kan orang nak gagah kata kau. Dia bang senang dia orang macam liat hati percaya. Dia mamak dia lah. Kau tiba di punten mah merah rapor mah. Tapi bah, dek kan hati baca yo senang dia lah macam liat. Mama nak gaya kau senang dia macam liat. Tu hatinya baca yo. Ni kalau hati bercahaya wajah aku senang orang memandangi. Apa cara supaya megin nur hati? Cahaya hati itu bagaimana untuk menyinari hati itu pak dengan cahaya. Aku sebelum malam kesempatan kita menunjuki orang-orang sesat. Apa buat mak? Lihat kan aja kau. Acune lelu nak. Takkannya lagi kolektor. Yo. Banyak nana dekat jone mati dan kita ceramah sampean. Tang bawa apa pak? Tanya tu nana lihat sampean itu lah semua. Suruh tanya tu nana wali kesini lihat sampean. Tulah tanya pak. Wali buya. Dan sampai kalau banyak dah ni. Ampuluh yang ampuak dia. Tulah nak kata mendenya. Pak. Semua orang kampung tu ngoyong. Di luar dan suara setunggu kadang ni kebui pulang lah. Ni ada pangkuih ni situ Yang dia baru tu betul dan cek lah. Sudah lah. Nasi tungku seorang hari tu Ibu. Mak. Nampak yang boleh. Terus. Terus. Habis kau letak miti tu mak. Perlu mak ketahui. Kau kado yo tani hati nak main bawa mengaji. Pentambah 2 dah mengaji. Kini mau sampean. Kau ada orang bani besok mau ulang mengaji jam boleh Tapi kau yang datangnya nanti nak perlu kan borong. Itulah ukurannya. Jadi pantang ambo dah mengaji kau pak 2. Kini mau sampean jemaah ambo nak besok jam tu yang ngerti tu. Nama sebut ambo mengaji kau sejak tahun 2005 bu. Di jemaah ambo nak besok mengaji jam tu mengerti sangat. Pantang ambo dan ambo mengaji ceramah kawan 2. Pertama sedang mengaji menjalankan kotak sedekah. Tu pantang ambo tu bu. Bamang ko pantang dalam buya mengaji awak menjalankan kotak sedekah. Seakan-akan buya tu sedekah lagi. Boleh minta sedekah begitu pak? Magi kolektor. Pokoknya tujuan ambo kembali nak sedekah no. Di kesannya buya biar kemari ko minta sedekah. Ini sama ngaji kota jalanan. Tu nak pertama pak. Nang kedua pantang ambo dalam mengaji ko dalam mengaji manatian-natian minum kopi. Kopi dia dangan godok juga orang pisang bagai tu pantang ambo benar dalam mengaji tu. Bamang ko pantang. Karena efeknya ada. Efek yang pertama apa? Adalah mengganggu konsentrasi orang nama ceramah. Nang kedua mengadu konsentrasi orang nama nanga. Banyak seketik tu. Sarang asyik kaji itu kota jalan. Nang ngawas aku. Kaji entah mah tadi gua. Tu masa kota dah. Tiba hari minum kopi, goreng lah betah. Betul lah dia. Mantu dan mantuang aja. Atau sinan dia lah yang kiwa. Kaji bakat tu kaji. Ini pengaruhnya do. Kalau di kampung bongku, baca ramah kuat sampai embor di kampung. Pamonyo mengaji buyang. Lah 1 jam atau 1 jam setengah biar mengaji istirahat. Istirahat lo. Gak seperempat jam. Di seperempat jam tu lah mana minum kopi. Ku ada goreng nak kari tangan. Kopi teh manis nak kari pakai tangan tu apa-apa. Sudah tu di jalan kotak sedekah. Boya-boya tu. Dah sekali putar deh. Baru beti betul. Hantar masa dia seorang lain. Ada banyak-banyak. Dah dapat sedekah mau 1 juta. Dah dapat beti pak.
Awak no, ada seperempat jam waktu awak minum kopi dan main kota infak. Sudah tu baru sambung kaji dia. Iba, nak tagad dua kaji dia no. Kini kan kebiasaan awak di mana tapi yang boleh macam sampean mah. Namu ya berhenti mengaji nang kota sedekah pasti tiangnya sabri udah gua. Jadi ibu apa-apa bahasanya kesannya buya-buya guru-guru nawai bau tu seakan-akan nyupai minta sedekah kemari. Ini nabi biar tu nak ada mak. Tujuannya menyampaikan gaji ikhlas kerana Allah. Ku ada orang sakah timu tu lah tanya. Iya, orang sakah walau kemilak dah pak. Ongih lo gitu nak wow, ongih lo magi itu nak lah. Bengi lo tu lah kawak. Jadi bawa ukurannya nak ada lo. Lah, kita boleh gaji boleh bu. Biarlah aku tak dia. Yang lah aku tak tu. Sudah tu ibadah 10 malam lah buat tu. Mawai pulau ni yatim, menunjuk kurang sesat, basidakah ya. Sudah tu mak, man wasa'a fihi iyalihi wa ahli baitihi. Siapa orang yang meluaskan keluarganya di 10 malam. Keluarga awak luaskan ya pak. Maksud luas ni kau apa? Kau berhutangnya awak tolong berhutangnya. Kau dalam kesusahannya awak ringankan penderitaan susahnya. Kau namanya wasa'a fihi ahli baitihi. 10 malam nanti awak punya keluarga awak luaskannya. Cucu barangkali mak idui susah. Minantu awak pengangguran baka panjang aja. Nak kini 10 malam barang ada seketik 3 ameh. Oh bagindo. Yo mak. Di lepere bana bagindo nak kerajua kumah modal ameh 3 ameh. Mengalir lagi do. Ana mau mak melapangkan keluarga namanya. Awak kadang-kadang keindah. Kami nantu awak nak awak kadang-kadang pilih ya mah. Sawah we boleh tu. Jadi jangan nak awak nak makan. Tu banyak di kampung tu. Kau orang lain mau bahasa pi. Kami nantu betong Banyak orang kampung orang itu mama aja apa-apa. Padahal sedangkan bersedekah aja mak mengeluarkan zakat atau utamakan keluarga dulu. Pamoja papa di orang kayu aja kata. Di orang kompetisi. Kalau mau liar peti, kini dia tuang harta awak lain. Piti nama putar. Ada zakat awak pun 300 juta tu. Siapa yang utamakan untuk bangun zakat dulu? Siapa? Yang keluarga lu, akrab dulu. Keluarga awak, adik, kakak, ayah pun sekali. Dengan catatan tak sarapu dah. Tak sapariwa dah. Pamonya ayah awak, induk awak bansai. Nya tinggal awaknya di kampung lo tinggal berdua. Awak di Jakarta. Atau adik kontan awak atau kakak kontan awak. Awak lama berhasil di Jawa tu. Awak utamakan ladun sana awak dulu. Nama mungkin jo pati oi mengen zakat kuah, yo pakir dan miskin ini. Bagaimana kue yang diutamakan dalam pembagian zakat Pak Bu? Itu ada rasionya. Awak sembarang ini. Orang terzakati nu sana indah. Akibatnya mak. Apabila awak dah mengutamakan keluarga awak kali kecil di sana awak kurain. Cuma aja nama kakak kenyonya. Ancar nama kakak ketunggu lah dapat tenawan kecil. Iya mak. Ancar nama di sana ketunggu lah dapat tenawan kena biar aja. Orang lain pula pak di jenazah kuah. Kau kibai pak. Mangkonyo itu yang utamakan. Orang kini nak mengerti tentang bagian zakat kada. Utama dulu, watropong bawa laki bini dulu apa? Watropong suami lu. Kalau gambo pamonyo, kalau gambo pandang saudara tu. Siapa nak mungkin cepat tidak dia? Atau kalau bini boleh? Lah bisa saudara. Siapa lain? Sesudah keluarga siapa yang diutamakan? Siapa? Enggak. Teman akrab. Teman lain. Kawan dan selapik seketiduran. Aku lagi
ba mang ko ikolo sa mula tadi nya wang le ke lo kilo nang kon bona lupo ane ke busuwe kon le pe tam ale na do dah kawan ada kulera lo kawan mo tua kiwa diupenya wa percuma jadi makau dia pajar tu ni kayu lah ia dia tentu dia tu akibatnya jadi upenya kau tadi makanya dalam Islam tu diatur sedonya sudah tu baru orang dah tentu dah awak selai orang kampung namanya cuma orang kampung tu dah pengaruh lagi deh wajah kayak jadi mereka nanti mana tu baik tapi kalau nanusana awak kawan awak yang susah duitnya pemok kawan awak selapis sekatiduran walunya awak kayunya bansai baning tiang awak mulai jaket dah kenanya dah ditampai ke ulia mah cuma aja mah kawan diangnya aja lu kau sungkuin lepet aja tu lah jadi mama jadi kita boleh kaji beliau siapa orang yang meluaskan atau melapangkan keluarganya di 10 Muharram melebihi memberikan nafkah kepada keluarganya di 10 Muharram pamanya udah ambo awak punya istri salamualaikum lagi piti ke rumah awak ke balai Selasa Ramadan balai minggu balai bilin lagi piti lanjut kau rumah 3 nah kini dia 10 Muharram mai Selasa dia tuanya nanti berarti Ramadan kau pas Ramadan mah pia iyo jo kini 10 Muharram ada kau iyo mah jo balai gini mah jo ayo nah besoknya dia minggu ke 3 tui nah kini dia 3 10 ribu ya lebih apa besok ia melebihi. Jadi siapa orang yang melebihi nafkah daripada biasa api kau dapat biasa 3 tu kini mah tui baru 4 dek nah kau 3 tu biasa kini 10 ribu lebih mau indah nah biasanya begitu ke balai itu mak 3 tui nah kini dia 10 Muharram istimewa pihak adik sayang kau 10 Muharram kini udah bagi peti ke balai 500 tui nah biasanya udah dia 2 3 tuinya nah kini 5 tui batu jo aku kelebihan bulan Muharram tuanya siapa orang yang melapangkan melebihi memberikan nafkah keluarganya di 10 Muharram Allah akan bukakan pintu rezekinya untuk 1 tahun yang ke depan 1 tahun kamu kowo mak laki tibolu bulan Muharram Allah bukaan pintu rezeki awak aduh jo rezekinya mak awak ada orang pegawai bagedo tapi nak pernah pernah makan orang belanja awak belanja orang berbaju awak berbaju orang beli onda awak beli onda orang beli oto awak beli oto loh awak ada orang pegawai lah akulah rezeki yang tidak pernah awak ketahui min aisu la yahtasib rezeki yang tak pernah kita sangko-sangko kunci rasionya Pak Bu 10 Muharram nanti kita usahakanlah melepaskan penderitaan keluarga awak melebihi memberikan nafkah keluarga awak daripada Nabi Sallallahu kita ageng kayaknya insyaallah Bu tiap tahun ambo intai taruh makmunian tu alhamdulillah tahun ke tahun rezeki adu-adu je Bu awak ada orang kayu gero tapi alhamdulillah baju lancar orang awak dia baju untuk iko boto orang awak tak beli loto beli apa orang awak orang si awak tigo kayu awak tu kayu mama aja apa itulah setiap 10 Muharram niatkan untuk rezeki awak kita menafkahi keluarga awak melepaskan penderitaan atau melapangkan kesempitan keluarga awak itu 10 Muharram nanti tu nama kita yang punya bini kerjaan cepet nama nalun kerjaan nikah laki 10 Muharram lalu awal mini ya kerjaan laki 10 Muharram lo ayo orang mama tu ada loh
Sudah tu, masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholla fihi arba'a rakaatin yukra'u fi kulli rakaatin Fatihal kitab wal ikhlasa asrata marat ihda asrata marat ghafara lahu zunuba khamsina amma. Apa soalnya, Bu? Siapa orang yang melaksanakan solat 4 rakaat di 10 Muharram, sembahyang hampir rakaat, boleh malam boleh siang, pilih waktunya maghrib hari Senayan sampai sore waktu asarnya hari Selasa. Siapa orang yang melaksanakan solat 4 rakaat di 10 Muharram, yukra'u fi kulli rakaatin Fatihal kitab, nyobacu satu rakaat tu Al-Fatihah wal ikhlasa, dan ayatnya surah Al-Ikhlas ihda asharata marat, dibacanya kul huwallahu ahad sabale kali setiap rakaat. Usalli sunatan rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Allahu akbar. Baca Fatihah, ayatnya kul huwallahu ahad sabale kali ka ampe rakaatnya. Berarti surah Al-Ikhlasnya hampir pulampai kali dalam sembahyang tu. Untungnya, Pak, orang yang melaksanakan solat 4 rakaat di 10 Muharram tadi dengan yang ditentukan tadi itu, ghafarallahu, Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, iaitunya selama khamsina ama, selama 50 tahun dosa diampuni oleh Allah. 50 tahun andi ambu ambil dosa habis. Lama mah 50 tahun ambil dosa. Bangunnya dosa tu deh. Ancilok doyan, ancilok amacang. Yo. Banyak lah 50 tahun tu ialah puai berdosa, Pak. Salamu 50 tahun awak melakukan dosa diampuni. Kuadu muama ambo di gitu lama 60 tahun, berarti tinggal 10 tahun lagi. Nang kali bersihan. Nah 50 lah licin. Pemutih namanya mah. Pemutih dosa. Iya pemutihan. Sedangkan puasa juga ada puasa pemutih. 3 bulan tu. 3 bulan puasa pemutih, Pak. Nabi tak pernah meninggalkan tu. Itunya 3 balik, 4 balik, 5 balik. Itu puasa pemutih 3 bulan tu. Ada pemutih dosa. Iba Allah ko dibuatnya ibadah-ibadah untuk pemutih dosa para hambanya. Sebulan hamba akan mati, seminggu hamba akan meninggal, setahun hamba akan meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dari ampun tu lah tu baik kau pangol di sekolah. Kalau baik aja toleh dah. Dan tak tu lah muncul tu. Kini yang kata baik selama kau mah aja. Tapi selagi dia tu buang ngau sekolah, Pak, seminggu, sebulan, setahun, ampunan Allah masih ada. Iba, kita ikut nang perlu nang kita kerajaan gua mama. Hampir rakaat cuman kita melaksanakan solat, ayatnya surah Al-Ikhlas oleh kali. Selama 50 tahun kita melakukan dosa siang malam pul. Punah tadih angui terpanggang dosa tu, Mak. Mak bawa dosa tak? Orang kini ada lah. Alu lah dosa dia gaya. Ada lah je mengecil. Alu dosa dia kuya. Cuma yang dia rajin kesuruh dan sungguh. Orang yang menganggap dirinya tidak berdosa siapa? Adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu menganggap dosanya seorang langau yang engguk di puncak hidungnya. Ditapuak tabang. Itu orang munafik itu. Menganggap tidak berdosa. Kalau orang yang beriman menganggap dosanya segadang gunung Merapi. Jadi kalau orang mukmin, orang yang beriman menganggap dosanya segadang gunung Merapi yang jatuh akan menimpanya. Camenya. Segadang gunung Merapi yang kami mimpinya. Atakatul orang mukmin ke. Riba, awak dosa memang banyak, Pak. Termasuk ambo sendiri. Oh, buya nak berdosa dah calah gitu deh. Mak,
Ada buaya mariang lo dosa dan banyak lo dosa buaya kok. Buah. Ni dah berdosa Nabi Muhammad seorang ni mak, lebih berdosa. Kalau Nabi Muhammad tu lah di garis bawah di Al-Quran sudah patah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi Muhammad itu sudah diampuni Allah. Dosa yang sudah berlalu, dosa yang sedang terjadi dan akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kuasa ande kaberdosa Nabi Muhammad itu mak lah diampuni itu lah wayang lah tu. Lebih dari nyo berdosa saudara. Ai buaya nak berdosa. Dan buaya nak berdosa dia cito tu pak. Ai lor so buaya ko mah. Wang siak ko le lor so pak. Beda je lor so kempuang. Ini banyak. Kami buaya ko pa ustaz ko apa yo. Pertanggungjawab kaji kami nanti di akhirat. Ini nak kalau masih pariannya yang mengaji cerita dah. Bahasa kadang-kadang ni dah. Kadang saya kajian cantik mah. Langang juga ni begini sudah. Dulu kan mama. Biar amigo, kau ni keluar sama ada noh. Di santian-santian ni ramai. Batu, orang mi menyang kadang boleh kau. Ini mulai hujangan ni, ku kuat cermanya. Papa, mama, wale pulang lah. Kalau mau pak bu, rami langang ceramah mulai tuanya. Oh kau mengaji mak balimu ke pernah, tapi nak ada ceramah dengan itu. Batigo belonya lagi kedua le. Kamu bani untuk ladang ibadah. Tuntuang dengan kuador suamu banyak seketiknya pan ini datang turun manusia tu nak tahu. Manusia bisa kecuah kau. Banyak bisa lalu kan tu nak lama bisa. Ada yang kang lalu je tu nak lah. Asal jadi kuador suamu mak yang nak nampak di manusia tapi Allah Maha tahu. Ada ceramah aku tonton dilampuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai untuk pelampuk. Itulah niat berceramah aku mama aja papa. Ambo berceramah nak ada pandang-pandang ada. Ikhlas kerana Allah. Penambu ketampilan bu. Urang kurang balimbiang kau. Yang menengah ceramah ambo di balimbiang tabligh akbar Yasinna Nagari. Kebetulan pulang kampung. Tahunnya tahun 2008 2010 dulu tu. Hari PYU lah di Tampilan Pulau Kijang dah. Telepon ambo. Biar aku biar sidi ko yo. Aku kami dari Temilahan. Pengen mengaji biar. Kami mau pulang petang ko ke Balimbiang mencari ceramah biar di Balimbiang. Kini masyarakat Temilahan Pulau Kijang pengen berceramah. Nah baru pak. Barang pulau biar kecek kembo. Kecek kembo. Oh pulang bo nak tanya nanti lah ngaji je bo. Kalau pulang bo nak tanya nanti saya ngaji je bo. Kalau kalian ayo dah katun. Kalau kamu ukur gaji yang bapak nak kata gaji depak dah. Masalah kamu ni. Dan kini kau tanya mengaji lu. Rezeki bekos sadon lagi orang itu di tegadian tu nalar. Kata kamu tanya ya. Mesonya ya kalau panggil tu yang boleh tanya ni kena gagak sekian ada yang buat ada tentu lah. Dan bo mengaji sudah mengaji beko aku ada rezeki yang bo mengkuik. Kena itu nama utama dah. Nah mudah-mudahan dia letakkan itu menyampaikan kaji mak tentu ada nilai ibadahnya insya-Allah. Kau rezeki kau mamanya papa kadang-kadang tekor bila dota uang main buah. Enak. Kalau papa berado mah. Ruang tekor di ruangan timun maka uang keluar. Kita ruang tadi banyak ada bungku-bungku. Timun kira apa puak. Alah. Akhirnya wah nan kurang ditukuk di siko. Ini bang, Allah tu yang lebih tahu dengan kebutuhan para hamba-hambanya. Nak palu, nak buat kukian, nak mama, nak papa. Pulangnya ke Allah sadonya. Nah, sembilan pada kaya bu, 50 tahun dosa kita musnah, hangus terbakar. Surah tu, ibadah 10 Muharram, wa maning tasalapihi. Siapa orang yang mandi di 10 Muharram? Nah itu gusla yauma Asyura. Sengaja aku mandi di 10 Muharram. Mandi tentu kat siang enak.
Pukul 9 tu pukul 2 le tu setengah 1 lah siang-siang hari Selasa awak mandi. Tapi suara 10 Muharram. Ya bisua 3 Muharram baru nak. Ya. Hanya 10 Muharram hari Selasa muka bu. Sabtu cek lain. Nah, siapa orang yang mandi di 10 Muharram tidak akan sakitnya untuk 1 tahun yang ke depan. Sakit yang parah-parah. Penyakit balik. Dihindarkan Allah. Kini penyakit kebanyakan pak. Awak muda betul lah berangkong. Pak alai. Yang tuang lah kanai, pupau lah basah. Banyak penyakit orang gini pak. Nak merokok ada betul berangkong je. Alah berokok lah salah mati merokok lagi. Batu orang kuang bau aja pernah mau kol apa batu aja nya. Iyalah. Ini dah bawa tu macam tu kol dia. Barang gondang kuang batu aja. Ada lo jemaah awak nyoba bek ke tinggi. Jadi nanya batu kau. Jadi masalah lo rokok apa? Kebetulan anak dari gandong kau mengintiang lah betul angkau nangkong lah betul pajak kau nak kok ke dah je nangkong lah betul je kau gandong lah nangkong betul mak ini bah nam betul tu bukan rokok iya nak penyakit rokok dan salah ambo berokok pak ambo habis sebulan sehari dungkui atau tu pernah milih sehat jawabnya bu nak kena panjang tahu walau alam diniatkan awak untuk menghilang penyakit. Di mandi apa-apa mama 10 Muharram diniatkan ya Allah. 10 Muharram ku itu nalau. Hari yang paling mulia mana mah. Banyak penderitaan Nabi dan Rasul yang engkau lapin 10 Muharram ku itu nalah. Anak kini yang mau minta lo kan engkau itu nalah. Kuaro lo penyakit batang tubuh mau ku hayo bian lo lah. Sehat pak? Mudah tarui. Ya. Boleh gaya bapi mudo. Gus belum maram rasionya. Dibaca doa mandi segene. No itu guslah tu lak pengunci terakhir lo. Sabalun tu dibaca doa pusako je. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sidang dewa, assalamualaikum sidang dia maila lain kau aku ke mandi. Mandi aras, mandi kursi, mandi luar, mandi kalam, mandi nyawa 100 tubuh. Mandi kulit 100 daging, mandi tulang 100 urek. Nang pertama sehat batang tubuh aku. Nang kedua tarang hati aku. Nang ketiga tunduk selalu berkeluar kepada aku. Nang keempat kasih sayang seluruh manusia kepada aku. Nang kelima aku mandi air nur Allah, aku mandi air nur Muhammad. Elang gemelang cahaya batang tubuh aku, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah. Perbuatan jin setan kembali kepada jin setan. Perbuatan senturayo pulang ke senturayo. Perbuatan anak sidang manusia kembali kepada anak sidang manusia. Aku dituju nak sampai, aku digayung nak kanai, aku ditinggal mentaluk. Barakai kalimah la ilaha illallah mandiri ha. Insyaallah. Tu baru nama tu gusla yauma surau juang nilai. Insyaallah Pak sehat Pak dia. Ya kalau lah sehat awak. Ya, alam ikan cari di YouTube. Ya, tapi dia menontonnya Pak, tolong subscribe. Boleh lah. Mandi mah, barang bebas mah. Barang aja sana mah teranjang je lah. Hanya kadang-kadang awak aku mandi goreng, mana banyak ke? Di kutual itu nalah. Orang mandi goreng. Ya. Goreng mampu yang lu buat teranjang. Di kutual itu nalah. Ampe orang di kutual itu nalah mah. Mandi betul teranjang, kanyaban tagak. Kau papaknya kan aku. Supir oto mah trapel oto kargo kadang dia lah sekian jam boto apa nangek ini tembaknya ya supaya dingin. Apa nangek apa tembak kayak tembak supaya dingin hari kutua tu nalah kan yang mentagak dia ya mah orang laki-laki ya, lu lihat kayak mentagak. Orang bersih bala ke bantu tu.
Kini banyak apa-apa gua. Kadang-kadang kini mana arsitektur tanpa ibadah mosaji. Kini kau diajani orang ku kerja mentaga. Iya nak. Kenapa ia kata-kata budak tadi? Dia ajani orang ku kerja mentaga. Duitnya apa tu? Kenapa saya tagak kerja bantu? Mana besar dah? Kemana kerja dia leh? Congkuan itu ah. Tu makanya arsitektur tanpa ibadah aku orang nak tahu je kaji. Kalau orang nak tahu je kaji banyak binasui ibadah orang lainnya. Ya mak? Dah mandi. Sudah tu, siapa orang yang bercalak di 10 Muharram? Celak Mekah lah. Orang pulang Mekah petang menyambut celak mah. Tak senek. Dia lu celak kau lah ya. Tak senek. Bercelak 10 Muharram nanti. Hilang sakit mata. Hilang sakit mata dia. Sudah tu mama ibadah utak-utak mada dikatuang. Tak utak talui makin diangit makin baku. Jajan doa lu biar cek. Ulang le biar. Tadi baca dulu biar. Ulang le biar. Nambu ya lah macam bapa nanya dia je bagus. Faham mak? Ubeknya tak tarang 10 Muharram. Kita nak adik-adik anak-anak muda-muda duduk di bangku sekolah. Pelajaran mu dapat madalah rabi. Mengaji ali tengah tu dia. Mengaji orang kesuau aja. Utak madamak 10 Muharram carilah tombak bawang. Tombak bawang naon congko jantung pisang tunciangnya. Bali di balai 10 Muharram di Baunan dibaca selawat 21 kali. Di Baunan awak diresapi maunya diniatkan ke Allah supaya nak tarang utak awak. Tak nama-nama mada utak mak bawa. Kau apa Quran bagai hadis kat saku duang tak di mada ba Allah. Ya nak? Dan sampai kini yang ni katuang nak utak dan ni kau. Aku lu anam pendek-pendek je lah pendek. Nataina aku lawat. Kenapa meloh lah tu? Habis tu kau mamak mbok. Walau gaya na mesti apa aja awak mak. Kadang-kadang apa kaji gaya. Ya nak? Tu 10 Muharram cari tombak bawang. Baunan. Iya bapak macam. Iya mak. Ada kalau ada nama dah. Di CD mu 10 tahun kai. Aduh anak kono sayang nang ke meja. Betul tu je kaki ni kan. Tu 10 Muharram suat mambuna yang kuai nak terang pak teh. Ambo long cibo mak. Ambo nasib lembo kali yang siapnya mak. Nasib nya ko diutak nak sokar. Cuma nasib je dia siap mak. Ni siap kempuang ngaji sentren. Ni siap kempuang pak. Mada mana? Sehingga buya ndak ada kecil macam lalu utak anggo je. Sekian tahun lama ngaji tapi dia kaji yang itu hal biar. Tu dapat nak kaji sebuah mencuntum mak bawang 10 Muharram gua. Tu yang manian ketunalah. Tarang utam butunalah mau pengen ini tuang kuah. Mau pengen sialau ya tunalah alhamdulillah mak. Ada perubahan banyak seketiknya. Nah, besoknya mapa koko are lah lamu dapat kini nak ya. Macam apa ya santar pe. Apa pikir tarang tak? Ada perubahannya. Kemudian dalam sebuah kitab pernah lu sudah bau tahu nama dah gua. Nangkul kurang menangko IQ anda menangko pagi-pagi tidak 10 Muharram dah. Satu hari pagi salamu 40 hari namanya. Matahari kanaik pas matahari kanaik sejangka tu dari apa tu kan kanaik mana tu. Kira jam 7:30 lah. Dia ambil aja sekali mak dia dong ke matahari tabi tu. Matahari kanaik tu ditakai kuana dibaca selawat Nabi 21 kali. Tinian untuk menerangan utak wak. Salamu 40 hari. InsyaAllah adulo membuat perubahan tentang akiwat. Ambo yo balik mak. Memang yo ulang tak madah dari pangan.
mana nasib ada dia manusia. Tu adanya. Kau diutar do sakar, kaja kau lagi manusia tengku ga. Ali untuk enggak ada pera. Ini ia panjangnya. Ada putih sama putih asa gitu mengaji, tapi dalam ilah ini nasib ada manusia itu malam ilah. Nya seketiknya ada dua pek di pek Quran yang sene. Endak ada satu banyak endak pek belum ada pek. Lama, masih ada oleh. Masih ada oleh, Bu? Ada oleh. Man qara'a fihi al-ikhlasa al-famarat. Siapa orang yang membaca kul huwallahu ahad atau al-ikhlas, surah al-ikhlas 1000 kali al-famarat di 10 malam. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali awak baca 1000 kali dari sanayan maghrib sampai sore selasanya. Kalau mau kata tu Pak. Dari maghrib sama Senin tu sampai Selasa besok sore. Kalau mau tu. Boleh diborong sekaligus. Satu dua awak baca 1000. Boleh wan suai. Maghrib dilambui kada tu itu. Ini nunggu Isam suara. Pada mau tahu orang juga jo. Nya mama go nunggu Isam suara tahu orang go. Lalu peka bagau. Peka bagau go. Atu pia. De sanu tu patang la tatang kok lo. Mangai, baca cuy kelera tu. Itu nama tu sambil menunggu tu seorang lo ada pembunyian. Habis kalau mawa dia mak. Kau mama ada pembunyian kau? Ya, papa lebih lo lagi. Papa lebih pembunyian pada orang busi. Kalau mama kadang-kadangnya sambil menyesah. Kalau papa ni kalau pau. Tetalui je. Lah tiba tetalui. Kacau dia tu. Minum apa? Soli seberiau. Tuntuang. Itulah macam kacau tu. Alal peka bang. Kabatu. Itulah diang. Ada namanya kode na diang. Namanya ku balok itu lah kacau ya kok. Kawan dia nak manganyo. Bini orang lah ya ni panjang tu kelera tu na Allah semangga bismillahirrahmanirrahim je. Tu papa tu. Unja lepau kan jo Kalau mama semua nyuci. Enak. Sama tu mah asam apa bunyi orang biar laki-laki mesti palunnya mau kedangnya. Dosa semua kedangnya. Ada 3 balik hukum bagi orang pembunyian. Dan kini bocor. Dipilih suara lah suak. Dan kini sudahnya masalah muharam lo. Sama. Nah, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di 10 Muharram, boleh diborong sekali duduk, boleh dia suan-suan 150 kali 200 sampai nanti waktu asar hari Selasanya. Contohnya Pak, nazarallahu lahu biaini rahmatihi. Artinya adalah Allah akan malik kepada orang yang membaca kul huwallahu ahad 1000 kali di 10 Muharram dengan tiliak yang penuh kasih sayang. Bi'aini rahmatihi, dengan ain rahmatnya Allah. Berarti sayang tertuntuan kasih terlampau laksana Allah mencaliak ke baki Nabi Muhammad. Allah tu sayang dan kasihnya ke baki junjungan kita. Takah tu kasih sayangnya ke awak ketika kita membaca qul huwallahu ahad 1000 kali di sebelum Muharram. Ana maunya ke mama apa-apa adalah magi pakasih untuk Allah. Di pakasih ko dan kalaki je ya. Ya mama ko kan pakasih kalaki lagi balaki ni nang kasayang kainyo. Dia dia pakasih. Apa kasihnya? Makanan di laman, baju di cini ko soe. Pakasih mah.
Tuh, kena dolen pergi Cibandang guys. Aku namanya kasih sayang tapi lah kita neo. Lo mama Cibandang kita kia. Mina sikor ah. Do. Akhirnya nak kira media dia tuai sini. Puai kijin lagi. Sawah yang tabang buai. Jangan kalapau nak telok kalapau. Kalapau je rekod lagi ke sebelumnya. Cari aku sebelum pulang lah. Aku namanya bini laki lah kali Cik Bandang kau. Lah disuruh serayu dia bininya lah diperbudak kau lebih main kau. Ya pak, kau lepek jandanya. Awak lu tak kali perbudak bini. Awak ancam betul dan jodohnya mah. Ya pak. Ya pak. Allah akan mencari kawak dengan penuh kasih dan sayang. Ini namanya adalah magi pakasih untuk Allah. Ini magi pakasih Allah kemurahannya. Aduh, bacalah kul huwallahu ahad 1000 kali di sebelum haram. Kalaulah kasih sayang Allah tu kawak pak. Ndak ada kandang ndak kaulian ada pinta nak kebalaku dah. Dunia aku ni gitu adalah kawak mah. Kalau lah sayang kawak, kalau nyala kasih kawak. Nabi Muhammad contohnya. Nabi Muhammad tu cuma nolak saja pak. Kok masalah kayu, anak kata Allah, wahai Muhammad, iyo. Nang kini dan caliat di negeri Makkah kau, orang kapi yolantiangan bana kau ang. Lurah na babatui, jual na basagade wang bansai, wang miskin. Kini kau wahai Muhammad gunung Uhud dan jadi namen tuang, supaya sagan orang Makkah kau kang. Gunung ditawarkan jadi emas boleh untuk junjungan kita. Namun kenyataannya Nabi tidak usah lah tunanlah. Angkau jadi lu gunung Uhud, kau jadi ameha. Tidak ramat nang kalatang malasan ketu nang ketumbuh. Sedangkan bantu ikut le banyak di orang nang kabanci kambo kuku nang bawa kayo. Bingit tibo dan ki datang. Tidak usah lah tunanlah, biarlah mendekor saja. Bayarlah. Gunung ditawarkan Allah di junjungan kita maknya tulah matah. Awak tengah malam minta ambil itu. Tuna lagi ambil. Tuna lama tengah malam minta ambil. Menangilah. Kayu alam buat tuna laui. Nabi Muhammad mak ditulak mata mak. Itu bedanya Nabi jawab. Ulama banyak yang tak kaya tubuh. Ini tidak dunia dia. Awak kan akui dunia. Siang, malam, patang pagi memakin duya je. Bawa pitinya ke banyak, bawa mana ke batingkik, bawa punya orang supaya punya awak. Ini mama yang papa duya je. Kalau kita baca nanti, kul huwallahu ahad 1000 kali. Sudah tu mak? Hari kasanjo matahari mungkin kata banam. Si cici rimbo basawatan ayam balansu pulang kandang kok nyampang membalih tabuan dari surutan domo garik dan datang. Sekitar jam 6 mama jam apa dari maghrib Senayan lah berbagai macam bentuk ibadah yang kita buat. Awaklah solat hampir rakaat, lah baca kul lawat 1000 kali, lah menyantuni anak yatim piatu, lah menyayangi orang masai bansai, lah melapangkan keluarga awak yang susah. Lawa jalu orang-orang nan sasik di kampuang. Lawa serakai lu orang nak petua serakai. Mandi, siang berpuasa. Terakhir mak menjelang matahari kata 6 pukul 6 lebih dan kurang. Kita katam segala amal ibadah waktu dengan doa. Doanya mak, doa yauma Asyura namanya. Dalam kitab Nazatul Majalis, Allahumma bihaqqi yauma Asyura najjini minhum. Najini minal kafirin, najini minal musyrikin, najini minal munafikin, najini minal miskinin, najini minal fakirin, najini minal dain. Awas awaknya. Menyalang hari kepatang matahari kata banam, kita tutup je doa. Segala amal ibadah yang kita buat sejak maghrib Senayan sampai hari itu. Ya Allah ya Tuhan. Nah banyak ibadah yang buat tuna saja air Senayan malam le tuna lahir. Kini ya Allah bertutup je doa. Allahumma bihaqqi yauma Asyura. Dengan kebesaran 10 Muharram kau ya Allah.
Banyak mana penderitaan, kemiskinan dan kemelaratan para nabi dan rasul engkau lepaskan. Nang kini ya Allah lepaskan puluh ambo. Najini minhum, lepaskan puluh ambo ya Allah. Sebagaimana engkau melepaskan penderitaan nabi dan rasul pada dahulu kala. Najini minal kafirin, lapialah ambo daripada kekafiran tunalah. Najini minal musyrikin, lapialah ambo daripada musyrik ya Allah. Najini minal munafikin, lapian ambo daripada munafik gadang tunalah. Kini banyak umat manusia kena munafik tunalah. Bantu kadang ulama tapi pengicu kadang lapian yang ambo tunalah. Wah, wong munafik sembuh gini. Munafik wama sembuh. Wa minta ke Allah, najini minal munafikin. Najini minal miskinin ya Allah, lapen ambo daripada kemiskinan. Yo payah kalau bangsa je tunalah. Rintik-rintik kalau leta talilik ju di kapalo. Cadia kalau duka tunalah, lidah tempi di nang kayu. Ambo bangsa ni dangau tambo durang tunalah, ngotang bangsa. Wah, durang bangsa ko barana kacadia ni dangau taruang dah. Tuang kayu nyo tambah dengan ada kawan. Ya kantui yang kayu run. Orang kayu dengan kantui. Suangin pak. Yang kayu tu. Oto pajero peti banyak mak. Kantui ni demi busolan tuang. Suangin pak. Suangin pak je. Tuang kayu orang bansai. Kantui yang kolega nang makan. Nak kerja masa dia nasinya. Tunggu manci mati pun dah. Awas sekali lah kantun cikui ke belong. Abang saya tu tuang tu. Kalau tu lah perbedaan abang saya mah. Kantun ni mana biola tu. Kong kayu. Iba. Kong kayu kantunnya arun. Otanya dia dengan orang. Oto tambah ni cakap ni betul dengan tu. Bapa kau dah ngawang petinya. Cibola uang cadia mak mau tapi bansai ala diang koyuangnya. Aliwa, wa minta Allah kalau najini minal miskinin. Ya Allah, lapian ambo dari kemiskinan. Walaupun Nabi Muhammad ibu bapa mendoa, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa sur yaumal qiyamati fi zumrati miskinan. Ya Allah, hidupkan ambo dalam keadaan miskin, matikan ambo dalam keadaan miskin, dan kumpulkan besok ambo di kampung akhirat termasuk golongan orang-orang yang miskin. Itu doa Nabi tu. Nabi ni memakai doa tu pak, jempat contoh lah. Contoh Nabi tu. Ada ni contoh Nabi tu nye. Tangga sawah dia pak. Wang ini kata-kata kaji, kalau nak ada Nabi ngajon nak kajian doh. Padua ada di kajian Nabi itu nak sadonyo boleh ikut dah pak. Ada nak wajib awak mengikuti, ada nak sunat awak mengikuti, ada nak boleh-boleh saja. Nak segalonyo perbuatan Nabi itu nak patut ikut dah. Kau yang kini dia ada Nabi ya. Dia ada Nabi ngecian. Ima hadis tuang kini dah. Nak talok dia kita dah. Nyawa mengikuti Nabi itu nak talok dia awaknya. Contoh ni tak boleh awak mengikuti Nabi. Kusun tu Nabi pak. Awak ikuti bersoal dia. Lah mengikuti Nabi lo bersoal nak awak bayang lah. Kan neh dia kaji mur pak. Mengikuti Nabi bersoal nak awak. Aduh. Nabi Muhammad ibu bapa bininya sebalik. Ada nyontoh Nabi lo nyontoh tu lah sebalik nak awak lebih pak. Tu kusun tu Nabi tu. Nabi sawah yang menyentuh tu lah. Satu alai. Nabi Muhammad tak kalaunya kebati mak ndak lailah cuy dah. Ya umati ya umati. Tak nyontoh Nabi lo nya. Dia nyontoh Nabi lo nya. Yang kebati bawa nak. Bawa ini hai. Nak koba. Nabi nak yang kebati ya umati. Umat dan. Ada awak cibulu tak katukan aku dia. Banyak lah. Jadi apa yang dibuat Nabi lebih sawah mengikuti lah.
Ada Nabi wajib tiba sunatnya, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud di Nabi Muhammad tu wajib, bahkan seluruh Nabi dan Rasul sembahyang tahajud tu wajib sadonya. Bahkan untuk mengambil SK dari Nabi dan Rasul sembahyang tahajud. Tinggal sembahyang tahajud Nabi tu gak semalam pak dicabut SK Nabi. Bayang apa deh? Pamoh Nabi itu berapa banyak Nabi sadoa? Tu nak wajib diketahui. Rasul pilihan tu. Berapa sadoa mak Nabi dan Rasul? Mak. Hoi. Berapa Nabi sadoa? Nabi dan Rasul. Itulah ulang ngaji lihat. 99. Aduh, ya ni kak. Nabi dan Rasul keseluruhannya 124.000 orang. 124.000 orang banyaknya Nabi dan Rasul sajak di Nabi Adam sampai ke baki Nabi Muhammad. Dan 124.000 orang kok mak diindang, ditampin tari, dipilih tak cecek. Dapat 303 balai orang. Itu yang menjadi Rasul. 303 balai orang kok diindang, ditampin tari, dipilih tak cecek, diseleksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat 25 orang. Itu yang menjadi Rasul pilihan. Terukir namanya dalam Al-Quran ke-25-nya. Wajib dapat waktu. Sianai apa dia mana-mana dia boleh apa-apa ambo Nabi dan 25 orang tu bersuara dia. Iya wajib. Wajib apa? Apa Nabi 25 orang tu? Awal apa Pak? Rasa kaya kuah. Minta-minta pilih apa dia? Pilih India doang, Tata Syanamu Saurukan, Perti Sinta, si Kajol. Jaleh satu Nabi di primugangan tulir. Ya Allah ya Tuhan, wajib. Orang siswa mama tu bersair tu apa lagu Nabi primo tu. Dengan bismillah aku mulai menyusun nazam karangan ini, menyusun nama sagalo nabi, sagalo yang wajib kita imani. 25 Rasul pilihan, namanya terukir dalam Al-Quran. Pangkainya tinggi dilabiekan Tuhan, andaklah nazam di angan-angan. Mula pertama si Nabi Adam nyenyak manusia kafir Islam. Mula asalnya di Darussalam, ditampu Jibril tanah saganggam. Kedua Idris banyak ibadat, menjadi rasul dengan risalat. Ke atas langit beliau berangkat, di dalam surga pernah bertempat. Ketiga Nabi yang sungguh, imannya kuat sarato tangguh. Di puncak gunung kapal balabuah, perintah Allah Tuhan yang sungguh. Tiga boleh pak. Dia baca boleh muat bihi dia. Orang siswa sairnya palo-palo. Asenggonya Nabi primo tu apa orang siswa mak. Nan 25 orang kok disariang lo balik mak. Diindang ditampin tari lo lain. Dapat 5 orang lain. Mana namanya? Umul Azmi namanya. Nambah 5 orang ku disariang lo celai mak. Dapat cik King of King nama. Siapa? Aku nanya juang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rajunya mak. Ya nak? Seluruh Nabi nan tadi itu sembahyang tahajud tu sebagai mambi eskarinya. Seandainya putih sembahyang tahajud juga semalam,
dicabut SK nabinya berhenti jadi nabi. Ada awak sunatnya pak. Kecuali tahajud itu sunatnya. Fatahajat bihi nafilan talak. Mangko bertahajudlah. Sunat hukumnya dalam Al-Quran. Adik nabi wajib. Jadi kembali kita ke kaji balik. Nabi itu nak sadonyo yang wajib kita ikuti. Adu awak boleh saja. Adu sunat mengikuti. Itu hukumnya. Ya nak? Orang kini kan tak tu kaji. Kalau nak ada Nabi membuat jangan dibuat lo ibadah ko. Nama beda. Alah. Nabi nak membuat bamang kuang kelajuan. Tu yang kini pak. Padahal seluruh yang kita kerajuan ko. Kadang-kadang ibu bapa walaupun tak ada Nabi melakukan, tapi wanak berdosa memperbuatnya doh. Kalau dikaji-kaji mak 90% kita Indonesia banyak perbuatan yang kita kakok ni tak pernah dibuat di Nabi. Kenapa? Tradisi dan adat awak Indonesia ku Makkah jauh bedanya. Baju segala macam beda. Ya nak? Zaman Nabi malah do baju-baju koko, baju batik mereka. Cubalah kau do Nabi Muhammad kenapa yang biar kau mereka deh. Bawa kau pak pakai biar kau nak kau tempat tau. Nabi nak biar bawa pak wek. Nabi Muhammad ceramah dah do pakai mik kau lah. Banyak mau baca mah. Lapik mereka tu zaman Nabi dia. Jam dindiang ke lambuan sudah kau lai. Do jam dindiang kata talu masjid tu. Bidah. Dia ku ada jam dindiang soal lambuan, panggang bakon di zaman Nabi nak do jam do kini ba amang ku ada. Kau dalang pada baca tu ngecek tu. Ya nak? Zaman Nabi jadi waktu sembahyang tu nak jam dapat kayu bantahan. Tangan dia matu bayang-bayang ketimu senek masuk tu duwe. Kini jadi bayang apa? Ada magari. Mana luwe mah. Jadi bid'ah tu pak. Berdosa pakai jam tentu tidak. Tu kaji orang kini. Kalau nanti hati mama mungkin ada masuk ke kuliah awak kali. Kalau ke kampung boleh semua tukang-tukang bid'ah tu. Nak boleh satu Allah je. Mulai Nabi nak boleh Islam milik dilarang nyo madoa kematian dengan aku tempe. Ya pak. Cikoli ada yang doa kematian. Tu yo tu. Nang alotang gini. Lah, tu doanya Allahumma bihaqi yauma asyura najini minhum najini minal kafirin najini minal musyrikin najini minal munafikin najini minal miskinin najini minal fakirin najini minad dain. Terakhir ya Allah lepaskan ambo daripada hutang. Waduh seram hutang mama aja papa payah bana jalan ke pamayenyo 10 malam isu berdoalah kepada Allah. Banyak-banyaklah beribadah di 10 malam dengan harapan apa keluhan awak penderitaan yang sedang awak alami. Mudah-mudahan Allah keluarkan sadonyo. Penyakit ekonomi tidak mau naik, penyakit itu buah nak mau pai, anak mada, suami baulah, suami nak mau semayang. Mudah-mudahan di 10 malam seluruh penderitaan yang kita rasakan berakhir sadonyo mak, bertukar dengan kehidupan yang baru yang lebih baik daripada selamboko yang kita jalani. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya mama aja papa terlalu lama mau mengaji barangkali pada buaya-buaya lain. Kim buaya lain mungkin sajam gak ya nak. Boleh lebih sajam tak ucil dia kau. Tu mangkonya mak memanggil ambo pikir pak. Ba mangko pikir ambo suku lama mengaji. Ambo nak pandai mengaji tu setengah jam dah pak, 40 minit nak pandai mana. Sajamnya payah ambo tu. Paling kurang ambo ceramah tu 1 jam setengah. 2 jam, ada nanti 3 jam bagai. Oleh kampung ambo tu 3 jam. Mulai pukul 9, setengah 1 pulang Nah biasa, suruh masak ambo tu cuma. Hari mama sadoni kita nadir, aku apa pengen lu nak mengaji ambo pikiran lu payon lu. Dia malah kimau tu orang kuih. 3 jam ceramah, kita lok kau. Aku pemulang kau usah, kita panggilannya lain. Cara sebab rancak seorang rancak bersama. Tapi nyo samo sati wak sadonyo sapa nape semua pakai wak sadonyo nak. Dia mondang guru tu kita bayo-yo bati dosia orangnya. Kalau ambo main bawa guru ke masjid kampung ambo bayo ke masyarakat. Amak. Sia guru awak boleh mengko. Bayo nyo.
Hanya nanti tunggu. Awak cerian. Kita katulah lah. Jadi kalau kami main bau guru-guru awak bayu dan meko urang tibu sapaninggalnya awak ibu, sapaninggal ustaz tu awak cekak, sapaninggal biar tu banyak citun indah nama aku dapat yang terkait tu andanya. Ya pada malam kini dia bos seandainya ku ada. Bukan manusia biasa. Ndak lu lama doh, ndak lu orang lim doh cuma manusia kampung je. Apa kira kemalaman nak moe mah. Ya pakai ke malam kau tentu pak. Kenapa ni dia pakai pengamalan? Atau pakai terbenci, terkundur benci, dia terkundur bendi. Tapi kalau pakai ke malam banyak. Tentu ya ini malam je. Imam ada papa ku ado. Salam mombo dulu tegusi gua. Kata nan telonsong muncul nan tadorong, dek kata-kata mau minta maaf. Cara ambo barangkali ni ndak sesuai je cara siko, tersingi watak awak, tersinggung hati, mangigih jantuang. Rangkai hati na dikuya kalega wiya aku mah. Asiannya ado dari lubuk hati na pelan dalam meminta maaf kepada kita bersama. Begitu sama lagi maaf bapa. Lai alhamdulillah akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.